Sebab dia tak faham. Tahan maki, tahan panas. Ya. Tu yang aku respect lah. Yang tahan maki tu sebab dia orang tak faham. Macam dia faham. Diorang faham. Sebab itu hakikatnya. Tapi dia buat bodoh lah. Tapi yelah, kita kalau kita kerja kat overseas macam budak Malaysia kerja kat Australia tu kan, tak faham English, diorang maki tahan lah dengar. Ya. Dan kita pun kerja jauh, kita nak mengadu pun kat siapa, tahan je lah. Itu je lah diorang boleh buat. Tapi dia orang ejen. Boleh pulun lah. Boleh. Aku ada kat dekat office aku, staff Bangla lah. Nampak dia bodoh-bodoh je. Tapi pandai je. Tapi Bangla ni, kalau dah pandai, dia lagi pandai daripada kita. Dia action dia lagi pandai daripada kita. Oh, saya semua tahu. Aku sampai kerja aku dah ada satu kali dia action lah, dia dah pandai satu benda ni. Saya tahu. Kadang aku suka dia. Mari sini. Okay, ni mesin kan. Ini nuts panah berapa? Sudah. Kalau kau tahu kau main mesin ni, mesti kau tahu yang semua nut size berapa. Saiz nut pun tak tahu. Bisa memang. Lupa kan nak jawab. Tak boleh. Tak pro lagi. Tapi ada satu kejadian yang aku dengar. Kan orang-orang Bangla yang datang di sini. Kadang-kadang dia bukan tak education tau. Ada master, ada basic. Ada? Tempat kau ada? Dulu ada seorang budak, dia fresh graduate.